Apakah cabaran yang paling kerap dihadapi semasa mengurus atau menyerahkan ubat kepada pesakit? Cabaran paling besar. Cabaran paling besar usually bila mana ubat tersebut. Contohnya patient medical. Dia ada dalam 10 jenis ubat. Dan ubat yang doktor ubah ada 3-4 jenis. Dan dalam 3-4 jenis tu ada beberapa error yang berlaku. Yang kita kena clarify dengan doktor perubahan-perubahan tersebut. Dan kita kena clarify dengan patient yang ada perubahan tersebut. Especially untuk pesakit-pesakit yang tua. Pesakit-pesakit yang 60 tahun ke atas, kita nak kena explain perubahan-perubahan tersebut. Dan kita kena explain cara pengambilan yang baru. Dan kena explain kenapa perubahan tersebut. Okey, kadang-kadang doktor tak clarify. Dengan patient, doktor tak cakap pun kena ubah ubat ni. Kat sini, bahagian farmasi kita kena explain. Okey, ubat ni untuk jantung. Ubat ni pun untuk jantung. Ubat ni pun untuk jantung. Kenapa ada 3 ubat jenis jantung? Kita nak kena explain satu-satu kat patient. Untuk make sure dia compliance. Okey, kepatuhan ubat tu memang sangat-sangat penting. Especially untuk elderly kan. So, itu mencabar. Nak communicate perubahan-perubahan ubat. Untuk prevent medication error. Proses manakah yang paling mengambil masa di farmasi? Proses penyediaan ubat. Tengok kalau kau tengok belakang tu. Penyediaan ubat. Bila patient dah sampai ke farmasi. Bila kita dah screening prescription. Dan kita nak prepare. Dalam part screening tu kita nak make sure semua ubat betul. Dan ubat antara semua ubat. Ubat yang diberi adalah betul. Dos yang betul. Okay. Itu bahagian yang paling mengambil masa. Sebab kalau ada apa-apa error kita kena clarify dengan doktor. Kalau doktor boleh dihubungi. Kalau doktor tak boleh dihubungi, kita kena ligan doktor tu. Nak cari, nak betulkan mana-mana perubahan yang perlu dibetulkan. So, bahagian tu memang bahagian yang paling time consuming. Okay. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum Doktor. I would like to ask you a question. How does the smartphone give a huge impact to the pharmacists and customers? Okay, if we're looking at the smart farm, of course it will impact the pharmacists in terms of having their works to be more automated. So it will help the workload to be reduced. Of course, in terms of sorting the medicine and also to provide healthcare services in more efficiently. Right. So other than that, this project is considered very successful to me because it can be scalable, of course, to many type of application in terms of delivery to the patient. And also, if we incorporate another problem statement into it, of course, we can elaborate in terms of the design and also parts of the sensor and automation for the product itself. Other than that, I think it is very impactful, of course, to the society, and not to mention that the cost that has been provided through this project is considered minimum, okay, for a project that involves automation and control, and of course in terms of the sensory equipment that is provided throughout the design. Welcome.